Itulah kau tadi late, excited sangat nak body janda lapar janda padan bukan kau. Alright, saya teruskan di lubang yang kedua. Lubang kedua ni nama dia pula Rockface. Sebelah depan tu nanti ada nampak, ada jumpa batu sebelah kiri Jadi lubang ni par 5 Lubang ni par 5 534 yard. Indeks 9 guys. Lubang nombor 2. All the way straight saja lebih kurang. Sebelah kiri fairway landing area ada bunker. Ada buggy track sebelah kiri. Sebelah kanan ada pokok-pokok. Jadi untuk main di lubang ni, kita aim pokok yang paling tinggi tu Pokok yang paling tinggi. So kita tak nak bola kita jatuh ke kawasan rough. Sebab kawasan rough dia rendah jadi mungkin susah nak main. So saya target untuk dapatkan placing di atas fairway Kita tengok apa jadi dengan pukulan nasib saya di lubang ini Okay, mari kita attack pokok tinggi tu. Kita tengok boleh tak dia landing dengan baik di atas fairway. Pukulan manja-manja satu late, mana-mana satu. Rumah janda banyak kat sini Kau tengok kiri kanan keliling rumah janda kau tahu. Ini tak tahu lah apa jadi dengan lubang ni. Kawan-kawan ke sini lah par. Kalau dapat par kita panggil par janda. Kepala bedi kita panggil bedi janda. Alright. Kau boleh one good shot. Mana-mana satu. Sebut janda lain macam rasa ni one good shot baby. Mana-mana satu. Kau mak pergi rumah janda je macamnya Okey lah tu. Fairway ke rough? Kiri fairway. Okey, alright. Okay, saya di tengah fairway Sebelah kiri kita nampak selepas bagi track ada OB stick Ni rumah-rumah. So kita takut kena rumah kot Ni di lubang nombor 2 ni. Ni rumah siapa ni Okey. Tak mau sebutlah rumah siapa. Ni dia. Fairway terbentang luas. Sebelah bawah sana ada slope, pokok dah kering. Kita par 5 ni Bola saya sedikit di slope tepi rough ni. Kita tengok yang mana satu. Jadi kita kena buat second shot dengan baik untuk landing di area yang tempat yang selamat Kita tengok apa jadi. Alright, second shot saya. Saya punya direction adalah pokok kecil Maybank tu So sebelah kanan ada slope lagi, ada bunker depan green sana. Bukanlah green side bunker, jauh sikit. Tapi sebelah kiri pun ada bunker. Saya menggunakan 3 wood. Dia ada rough sedikit. Rough bermuda tak ada masalah. Bola sedikit di bawah kaki Jadi mungkin bola akan sedikit mengembang. Saya akan buat pukulan swing in out lah. Okay. Boleh one good shot. Easy sudah lah tak payah full swing. Boleh one good shot. Come on baby. Nice. Janganlah kau masuk bunker. Tak sampai Alright, okay. Dekat sini rumah janda tu biasa tak. Ini dia rumah janda kaya. Ni mungkin 5 star. Sebelah sana tu kurang sikit kurang sikit je. Dia rendah sikit je. Jadi kau orang pukul kat sini, jangan risau. Nak main banyak janda kat sini, mainlah kat sini. Okay, saya menghampiri set shot saya di sana. So dah nampak dah green, nampak luas menarik ke belakang, ada bunker depan. Sebelah kanan ni ada bunker lagi, ada bunker di fairway ni. So bunker ni sebenarnya di Sungai Long ni bunker cantik, banyak juga bunker. Tapi bunker dia besar dan juga dalam Kau tengok ni fairway punya bunker pun dalam. So kalau masuk di bunker ni, sendiri mu ingatlah. Tengok. Cantik bunker, kemas. Memang dalam. Jadi kalau masuk sendiri meringat. Itulah dia face rock face. Ada batu kat situ. Agaknya di situlah banyaknya penunggu lubang ini. Kita tengok apa jadi dengan pukulan saya. Boleh tak saya onkan dengan baik untuk pukulan ketiga saya. Alright, distance ke green 80, pin di depan Jadi saya cuba untuk gunakan 56 degree dengan 80. Bola masih lagi di bawah kaki saya. Ni agak mencabar. Saya tak nak bola ni ke kanan. Make sure swing kita dengan sempurna. Swing 80 Complete. Menggunakan 56 degree. Complete. Pergi kau ke pin. One good shot baby. One good shot. Come on. Sit. Take that. Tapi di kiri pin. Alright. Alright bola distance cantik Ini pin sebelah kiri bola saya menarik. Bola baik di sini best. Green luas ke belakang. Ada sedikit patch-patch di belakang sana tu sedang di-maintain Tapi green overall cantik.
Ni zosia katanya. Luas green ni. Meluas ke belakang. Tapi jangan jatuh ke bawah. Kalau tak on, jatuh ke bawah. Sana agak becak sedikit. Tengok candu nak part ni. Oh, shot. Tunjuk muka sikit macam tu. Alu. Alright. Kita tengok apa jadi. Part saya for birdie. Dapat par pun alhamdulillah. Alright. Lurus saja. Kita main lurus saja. Sekejap saya part dulu. Main lurus uphill. Jadi uphill. Main rata. Okey. Kita main lurus rata. Kita tengok apa jadi guys. Boleh tak saya part dengan baik. Speed hari ni lebih kurang 9.5, 9.6. Ini speed biasa guys. Di sini boleh buat speed sampai 11 katanya. So main rata. Lebih kurang 14 ke 15 kaki. Saya cuba tolak dengan baik. Dapat parking for par pun okey. Kalau dia nak masuk birdie, apa salahnya? Okey, come on. Kalau masuk birdie, kita panggil dia birdie janda di sini. Boleh, one good putt. Mana manis satu, semanis janda. One good putt. Come on, sit. Ui, kuat. Kuat. Ini janda marah namanya. Lajulah, lupa. Iyalah. Ni, straight. Kanan dalam, Ya, Turun je. Dia kata turun je. Dia kata turun. Jangan kuat sangat. Aduh, itulah kau tadi late. Excited sangat. Nak body janda lapar janda. Padan bukan kau. Okeylah, saya layan korang je. Lebih kurang 5-6 kaki. Kiri dalam. Kanan dalam. Kanan dalam Kita tengok boleh tak saya part dengan baik. Save for par untuk par janda. Alright, come on in. One good putt. Tolak saja. Ngam. Kanan dalam. Terbuka. Aduh, apa aku ketuk ni? Janda dah marah, dapat bogey lagi. Padan bukan kau. Manis-manis game-game datangkan